Maka tidak ada ayat, tidak ada dalil, tidak ada sisi pendalilan dari ayat tersebut bahwa menyentuh wanita batal wudhu. Karena penafsiran telah datang langsung dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ucapan sahabat lebih dikedepankan daripada ucapan orang yang mana hadisnya dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya Abdullah bin Umar. Beliau berkata, ciuman seorang laki-laki di atas istrinya, hai Farhan, dan menyentuh dengan tangannya, hai Farhan, adalah termasuk mulamasah. Maka barang siapa yang mencium istrinya atau menyentuh dengan tangannya, hai Farhan, maka wajib oleh dia adalah berwuduk kembali. Dan hadis Nabi pegahai. Cik dia pegah tiga daif hadis ke tanpa abjuk kubui kah koima ke. Nyata-nyata hai Farhan, nah dalil yang menunjukkan bahawa bersentuhan kita dengan perempuan batal wudu. Ayat kakeba, hadis kakeba. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang mana permasalahan tersebut yang sangat fatal, yang dikatakan oleh seorang ustaz pengobui, iaitu Ustaz Farhan Gelanta. Yang mana seorang ustaz itu mengatakan bahawa bersentuhan kita dengan seorang perempuan yang mana keadaan kita tersebut dalam keadaan nawuduk, maka wuduk getanyonya dikelasi Farhan buinyan hana batal. Bahkan dikelasi Farhan tersebut tidak ada satu dalil ayat pun dan hadis pun yang menunjukkan bahawa menyentuh perempuan kita dalam keadaan berwuduk tersebut tidak batal. Hana hayat dan hana hadis dipegah oleh Farhan pungobuinyan. Maka oleh karena itu, tak dengar ile video daripada bui, iaitu si Farhan tersebut. Maka tidak ada ayat, tidak ada dalil, tidak ada sisi pendalilan dari ayat tersebut bahwa menyentuh wanita batal wudhu. Karena penafsiran telah datang langsung dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ucapan sahabat lebih dikedepankan daripada ucapan orang yang datang setelah mereka. Maka pendapat yang kuat bahwa menyentuh wanita tidaklah batal wudhu, dan itu di pembahasan fikih kita bukan sedang membahasnya. Salah satu alasannya karena Rasulullah SAW dan Sahih Bukhari dan Muslim ketika sholat malam, ketika beliau turun sujud, beliau menggeser kakinya Aisyah radhiyallahu anha. Ini satu. Yan, hai tungku yang berbahagia, si Farhan kai pegah bahawa ana dalil satu pun ana ayat yang menunjukkan bahawa yang bisa membatalkan wudu, ana ayat dipegah letak koima jinyan. Pi pegah bui-bui le si Farhan yan kayak pihak pegat anak-anak gedeh nak cip pahala kah bahaya ke kapap mah ke kau pegah anak ayatnya macam anak tu pegah anak ayat ke Cina kalan hai Farhan Gelanta dalam surat An-Nisa ayat 20 le hai Farhan, yang mana dalam ayat tersebut menjelaskan tentang batalnya wuduk. Cina tengah inan baik ke tengah dalam gok tapi ke tengah koima ke kibaikun dalam ayatnya hai Farhan. Cina dengar ke kun, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu salata wa antum saqara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban ila abiri sabilin hatta taqtasilu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaitin aw la mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayamumu sa'idan tayyiban famsahu bihujuhikum wa aydikum
Innallaha kana afuwan ghafura. Yan, hai Farhan di dalam surat An-Nisa. Baik kapegahana dalil. Cin sangat neranga. Baik asakah punggung ju hai Farhan. Arti ji kiban hai Farhan. Baik kapegahana dalil. Dengar ngon arti. Kau pegah aku pegah arti. Kadang tinggi arti kah? Hai orang-orang yang beriman gekelai Allah. Termasuk ngongongkah hai Farhan nyukah iman. Kak, janganlah kamu gekelai Allah. Baik digata ka sembahyang gekelai Allah. Sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Nah, sehingga barujud ka sembahyang oleh ka hai Farhan. Ya, kah mengerti apa yang kamu ucapkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala gelarang bak getanyo hai Farhan halim papagu sembahyang yang mana getanyo di bak watenyan gekelai Allah dalam keadaan mabuk. Barujud tak sembahyang gekelai Allah yang mana getanyo di bak watenyan hai Farhan ka pulih mabuk. Makna ji ka sadar getanyo daripada mabuk. Ka Farhan. Selanjutnya hai Farhan. Allah Subhanahu wa taala adalah gelarang katanya puak. Jangan pula le gata hampiri gekelai Allah. Baik gata aja gekelai Allah sedangkan kamu dalam keadaan berjunub. Farhan. Munyoka hai Farhan malamnya kamu junub ngon inongka. Nyala Allah Subhanahu wa taala gelarang gata yuja ba masjid haram hukum jika hampiri masjid. Yang manakah ni bak watenyan adalah dalam keadaan berjunub. Terkecuali gekelai Allah Subhanahu wa taala berwujud gata ja bak watenyan puah. Ya, sekedar berlalu saja. Yang didengar. Ha. Hingga berwujud kata jahat tamong dalam masjid geleh ka mana nya berwujud tamong masjid. Nah, selanjutnya dan jika kamu lom baik kata mayang gekelai Allah, baik kata dekati temayang yang mana gata ni bak waten yang gekelai Allah Subhanahu wa taala adalah dalam keadaan sakit atau dalam keadaan atau datang dari tempat buang ke air kecil. Makna ji puak. Ya, gata kuto. Ya, makna ji datang daripada tempat buang air. Makna ji hinan hai Farhan gata dalam keadaan dalam pukuto. Anak katu temayang balik kata ni lah tu ketemayang anak ka berudu. Nyan makna ji nya hadibi ketemayang li Allah hadibi dekati temayang hai Farhan lempang. Ka, tahu-tahu aku peroh pek bangai. Selanjutnya lam, nyan. Allah Subhanahu wa taala gelarang oleh katanya, yang mana kamu ni bak watenyan telah menyentuh perempuan. Ya, baluh kamar perempuan. Ya, apabila gata bersentuh dengan perempuan, Allah Subhanahu wa taala ni bak watenyan hana ibi telah tembayang ayat ni yang tahu Farhan. Lamastamu nasaa atau ibu gahinan. Nyangka nyan ayat Farhan. Di ayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala melarang getanya ni bak watennya adalah yang mana getanya ni bak watennya adalah dalam keadaan berwuduk. Dalam keadaan berwuduk dengan tamat perempuannya hanabi to dalam tembayang nyan makna jihinan. Ka barujud gata sembahyang nyan gata ni bak watennya memperdapatkan air. Bila hana dapatkan air ni bak watennya gekelai Allah Subhanahu wa taala, maka gata ni bak watennya je bertayamum. Nyan Farhan. Baik kapegahana dalil cena kalan dalam surat An-Nisa iaitu ayat 20 le. Allah Subhanahu wa taala melarang getanya adalah iaitu sembahyang yang mana getanya ni bak watenyan ka batal wudu, petebak batal wudu bersentuhan dengan perempuan. Yang dalil Farhan, baik kapegahana dalil Farhan. Maka ji baik azantung kahah fahamkan mana ayat tersebut.
Keempat Farhan, kau fahamkan makna ayat tersebut. Okey, kerana nak faham sebahagian Wahabi pakmanya makna daripada ayat itu. Aula mastamun nasa'an yang bersetubuh perkahwinan. Apabila makna bersetubuh keperkahwinan, kiban cara kakak jawab mesti kiban cara ayatnya dah dilarang tembayang terangkan dalam keadaan bersetubuh. Sungguh kau ngai nongkah kiban cara kada tembayang. Tak gelempak banget. Tapi makna inan hai Farhan, la aula mastamun nasa'a nyan hai Farhan, nyan tentang berudu. Apabilakah kau berudu tapi bersentuhan dengan perempuan, kah baik inongkah ataupun adalah gob lain selain daripada adik kah dan mak kah hai Farhan, nyan batu untuk Farhan. Anak kapati katanya bayar kah? Sampai hai Farhan pap mag. Ya, ban hai Farhan gelantu tak. Yang selanjutnya, kau pegah legata bahawa dalil yang mana ni bak watanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku sembahyang. Yang menan, iaitu adalah Aisyah ke pinah aki Aisyah. Nyan hai Farhan bermumpum makna daripada inan hai Farhan yang mana Aisyah ni bakwatenya adalah dia dalam keadaan berselimbut. Farhan berselimbut, iaitu adalah nak pakai kain gucok kaki jakira itu Aisyah le Rasulullah kepinah, yang mana Aisyah ni bakwatenya hai Farhan lempat pagi berselimbut. Hanaga amat lantung pakon menang gede puji dalil hayat yang lomba bunuh hai Farhan lempat pagi. Beka pegah bui-bui putu. Sampai Farhan. Nyan hai Farhan. Nyan makna daripada inan. Maka ji makna hadisnya Farhan, bek lantung lagi tulis-tulisnya laju. Dekah pegah Allah Taala di langit lomkah. Di aras, kita pegah depan telah aras kali pegah dalam video. Dia kalau dalam video ke Farhan beh. Nyan hai Farhan. Keempat makna inan. Nyan. Nah dalil Farhan 35 pakai. Dalil yang kedua, sebagian ulama mensahihkannya dalam riwayat Abu Daud. Nabi ketika keluar rumah menuju masjid, beliau mencium kening istrinya. Ya, mencium kening istrinya. Dah tidak disebutkan bahwa setelah itu Nabi berwuduk lagi. Sedangkan rumahnya Nabi itu di samping masjid. Andai kata beliau berwuduk sebelum salat, maka para sahabat akan menerangkannya. Ya. Beliau langsung masuk masjid. Hai Farhan, dalil yang gadaba dalilnya hai Farhan, nyan adalah hadis dhaif. Hai Farhan lempak pagi. Hadis tersebut yang sebetulnya mana hai Farhan? Yang langsung dikatakan oleh Aisyah bahawa sesungguhnya Nabi adalah mencium Aisyah, yang mana Nabi di bakwatenya adalah dalam keadaan puasa hai Farhan. Nampak Farhan? Bukan dalam keadaan berwudu. Bek kapu bangai-bangai gop ai Farhan. Bek kapu bodoh-bodoh gop. Bek kapu tetat-tetat gop ai Farhan bangai. Koi mak. Keempatnya Farhan. Hadisnya ai Farhan, bukanlah Nabi di bakwate. Di bakwatenya berwudu. Tetapi Nabi ni bakwatenya watai gucum Aisyah, yang mana Nabi ni bakwatenya dalam keadaan puasa hai Farhan. Yang tahu pegah hai Farhan Imam Nawawi hai Farhan. Menyuhana nepati hai Farhan. Cina kalau dalam kitab Imam Al-Nawawi Majmu' Syarah Al-Madhhab Maktabah Syamilah juzuk 2 hai Farhan. Ku pegah ngongon halaman Farhan. Kan halaman 52. Ulang tengok-tengok Farhan. Cina kalau dalam kitab dalam kitab Al-Nawawi Majmu' Syarah hai Farhan juzuk 2 halaman 52 hai Farhan. Inan jelas ipegah hai Farhan bahawa hadis yang kabarnya hai Farhan nyan adalah hadis dhaif. Baik apa-apa nak bui Farhan. Nyan hadis dhaif. Ya, nak paten jin kalau dalam kitab Imam An-Nawawi. Ya, dalam dalil Farhan puluh maju. Alasan yang ketiga, tidak ada dalil sahih dan sharih. Dalil yang sahih
dan jelas pendalilannya yang menerangkan bahwa menyentuh wanita itu dapat membatalkan wudu. Dalil yang paling kuat yang digunakan oleh para ulama yang berpendapat batal wudu seorang ketika menyentuh wanita adalah ayat ini. Maka jawabannya, ayat ini sudah ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas dengan hubungan pasangan suami istri, bukan dengan menyentuh. Baik. Alasan yang kelekah pegahai Farhan bahawa tidak ada dalil yang sahih, dalil yang kuat, yang mana dalil tersebut yang bisa membatalkan wudu. Konyo Farhan. Bahkan kata pegahai Farhan, ayat tersebut yang keba yang bunuh Farhan, kapegah legata bahawa ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahawa nyan makna inan bukanlah iaitu batal tapi bersetubuh. Konyo nyam bangai, nyan fitnah kapegah legata hai Farhan. Bahkan hai Farhan, nasabah hadis yang sangat sahih hai Farhan, yang mana hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Nyan hai Farhan, baik apakah ana hadis, baik apakah ana ayat hadis na bakke ka dengonyo hai bui tugot pali kibang gekun ka dengo buket yakhulu khabala rijali imra'atuhu wa jasaha bi yadihi minal malamasad faman khabala imra'atihi aw jasaha bi yadihi fa alaihi wudu'i. Nyan hai Farhan, yang mana hadisnya dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya Abdullah bin Umar. Beliau berkata, ciuman seorang laki-laki di atas istrinya hai Farhan dan menyentuh dengan tangannya hai Farhan adalah termasuk mulamasah. Maka barang segaso, barang siapa yang mencium istrinya atau menyentuh dengan tangannya hai Farhan maka wajib oleh dia adalah berwudu kembali. Dan hadis Nabi pegahai. Jika pegah tiga daif hadis ke tanpa abjuk kubui kah koima ke. Nyata-nyata ai Farhan, nah dalil yang menunjukkan bahawa bersentuhan kita dengan perempuan batal wudu. Ayat kakeba, hadis kakeba. Jika bantah ngai tak bilang dia koima ke. Baik apakah bubui tugut hai Farhan. Barokong kau tengah. Nyok kai ilam darah tinggi ke. Yang kahai Farhan, nyan bamandum yang kata bahwa kahai Farhan, nyan adalah fitnah yang sangat kejam kapu balik-balik ayat kada kapu balik-balik hadis. Nyamban. Maka gekun le akiyai toh kikai misbah nyan sabah kebodohan, sabah dusta kapegah le kata. Ayat dikangkan ka baca, hadis setengah ka baca. Yang mana hadis yang kata banyak kapegah adalah Ibnu kapegah. Padahal konnya yang periwayat hadis tersebut, yang periwayat hadis yang kata ba yang lagi kemuno Ibnu Umar, nyan hadis yang perkuat ayat yang dia tu. Kampat Farhan. Baik kau pegah bui-bui tugut hai Farhan. Nya kadik darah tinggi kelam kahek komite video kahnya kau putu mengelam. Yan hai ban saudara-saudara Lebam Bandung. Nyan bui-bui tugut nyampe kai kotan. Nyam bui tugut hana 4 kantu. Keempatnya ban. Mudah-mudahan carahan ibad malam yang berbahagianya tentang adalah permasalahan bersentuhan kita dengan perempuan, pendapat kita bahkan dalil ayat dan hadis bahawa itu batal wudu. Yang mana yang hana batal wudu adalah mazhab toh dengku, mazhab iaitu Hanafi. Mazhab Hanafi yang hana betul wudu. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam yang lain saya tak botunya itu batal. Imam Malik berpendapat juga batal. Boleh bersentuhan dengan perempuan ke Imam Malik, tapi ikut Imam Malik yang tersebut bila kita tidak bersyahwat. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadalallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.